Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Habib Utsman bin Abdullah wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 28. Situ dah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Suatu peringatan, penjagaan, tanbih. Tanbihun, ini suatu peringatan, penjagaan. Ay hadza munabbihun liman ghafala. Ini peringatan bagi mereka yang lalai. Yang pertamanya yang kita belajar sudah-sudah tentang kalimah la ilaha illallah. Apa hak wajib kita i'tiqad, apa yang wajib kita tanzih, suci ke Allah Ta'ala daripada benda-benda yang mustahil. Yang pertamanya dengan apa yang telah disebutkan di dalam kitab ini, maka ketahuilah bahawasanya wajib syar'i, wajib pada undang-undang agama. Mana wajib pada undang-undang agama? Yakni kalau kita tak buat berdosa. Tu kata wajib syar'i. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang diazab di atas meninggal dan dijanji diberi pahala di atas yang buat. Wajib syar'i atas tiap-tiap orang yang mukallaf, bahawa ia orang mukallaf ni beriktikad. Apa iktikad? Yakni wajib dia simpu putus dalam hati dia dengan segala iktikad, dengan segala iktikad ini, dengan segala pegangan. Wajib dia simpu putus dalam hati dia dengan segala pegangan yang tersebut itu. Tersebut yakni yang lepaslah daripada apa? Tanazzuhu ta'ala anil aghrad la yajibu alaihi fi'lu syai'in minal kainat wala tarkuhu la ta'sira li syai'in minal kainati biquwwatihi. Banyak lagi lah hak tersebut, hak telah lepas, wajib. Maka tiadalah ada suatu i'tiqad, tiada ada satu pegangan daripada yang demikian itu, bahawa ia seorang harus jua beriktikad dengan dia. Tak ada satu pegangan pun yang harus dia beriktikad. Tak ada satu pegangan pun yang harus dia beriktikad. Semuanya tanda elok-elok, takut tak faham tu.
Maka tiadalah ada suatu i'tikad daripada demikian itu bahawa ia seorang harus yakni harus i'tikad. Tak ada. Apa maksud tiada yang harus di'tikad? Dengan makna tanda semua perkara tu wajib di'tikad. Takut keliru dengan kata kalimah harus jua tu. Yakni dengan makna, saya tulis ni. Dengan makna semua perkara tu harus diiktikad. Dengan makna semua perkara tu harus diiktikad. Semua benda tu harus diiktikad. Apa ni? Ganggu dah tu. Dengan makna semua perkara wajib dia i'tikad. Dengan makna semua perkara wajib dia i'tikad. Tak ada pun harus. Harus ini harus pada syarak lah. Apa maksud harus pada syarak? Buat tak berdosa, tak buat tak berdosa. Itu maksud kata harus di sini. Wajib dia kena i'tikad, bukan harus. Ada ke tak mana-mana satu harus dia i'tikad? Tak, semuanya wajib. Hatta Tuhan ni nak buat alat atau tak nak buat alat tu kan sifat harus. Sifat harus bagi Allah Ta'ala buat atau tinggal buat. Itu pun wajib dia i'tikad. Faham tak? Tak ada benda pun harus dia i'tikad. Semuanya wajib dia i'tikad. Hatta benda yang harus bagi Allah pun wajib dia i'tikad. Tambah. Kau tulis dah? Apa kau tulis? Dana? Semua benda dia wajib i'tikad. Walaupun perkara yang harus bagi Allah pun wajib dia i'tikad. Mana benda yang harus bagi Allah? Buat atau tinggal buat ke makhluk ni. Buat atau tinggal ke buat ni benda yang harus. Walaupun benda tu harus, wajib kita i'tikad. Tak boleh kita tak i'tikad. Kena i'tikad kata benda tu harus bagi Allah Ta'ala. Boleh ni? Takutnya terkeliru dengan kalimah kata harus tadi. Sekali kata wajib, lepas tu kata harus ni hak mana? Dia kata maksud katanya tak ada satu pun hak harus kita i'tikad. Semua tu wajib kita i'tikad. Dia nak ayat begitu pada kita. Yang kedua, telah diketahui pula bahawasanya tiap-tiap i'tikad yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang wajib bagi Allah ni apa? Sifat. Dia panggil wajib bagi dengan makna wajib pada akal. Wajib bagi itu maksudnya wajib pada akal. Telah diketahui pula bahawasanya tiap-tiap i'tikad yang wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi selainnya, selain daripada Allah ni, maka ia i'tikad yang wajib akli bagi mu'taqidnya, bagi orang yang beriktikad. Apa bagi mu'taqid? Iaitu bagi yang diiktikadkan dengannya, dengan i'tikad baginya, bagi Allah Ta'ala atau bagi selainnya. Maka wajib akli bagi mu'taqid, iaitu bagi yang diiktikad. Baginya, iaitu bagi yang diiktikad dengannya
Dengan yang diiktikad gitu ni. Dengan dia diiktikad baginya bagi muttaqi. Gitu kita. Telah diketahui pula bahawasanya sya'an tiap-tiap iktikad yang wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi selainnya Allah. Mana hak wajib kita iktikad selain pada Allah? Adamuna azaliyun. Misal kata ketiadaan kita pada azali itu wajib. Itu wajib kita kena pegang. Apa? Berhajat kita pada Allah tu, tu wajib kita kena iktikad. Hak selain pada tu mana? La ya, apa nama ni? Tiap-tiap perbuatan selain pada Allah tak memberi kesan. Tu wajib kita iktikad. La ta'sira li syai'in minal kainat. Tu banyaklah benda yang lain tu. Tiap-tiap iktikad yang wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi yang lainnya Allah, maka ia tiap-tiap tadi wajib akli. Hak tu wajib akli. Maksudnya apa hak kita pelajari lepas-lepas tu, apa yang kita nak iktikad tu dia panggil benda yang bergantung dengan wajib akal. Boleh faham tak? Maka ia wajib akli bagi mu'taqinya, iaitu bagi yang diiktikadkan. Dengan yang diiktikad baginya bagi mu'taqi. Telah yang ketiga, telah diketahui pula bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala tanazzuhu anil aghrad, iaitu maha sucinya Allah daripada segala tujuan. Maksudnya Allah Ta'ala buat ke sesuatu tidak ada apa? Faedah yang kembali pada Allah. Itu maksud tujuan. Maha sucinya Allah daripada segala tujuan, yakni maha suci Allah daripada melakukan tiap-tiap suatu yang kembali faedah pada Allah. Tujuan tu yang kembali faedah kepada Allah, manfaat pada Allah. Mana? Sama ada pada perbuatan atau pada hukum. Tak ambil faedah tu pada perbuatan, daripada hukum tak ambil faedah tu. Anil aghraq, maha suci daripada segala tujuan. Pada perbuatan daripada hukum. Macam mana pada perbuatan? Misalnya Allah Ta'ala buat bumi. Allah Ta'ala tak ambil manfaat dengan dia buat bumi. Allah Ta'ala buat kita. Allah Ta'ala tak ambil manfaat dengan Allah Ta'ala buat kita. Begitu juga dengan hukum. Hukum ni Allah Ta'ala tak ambil manfaat dengan dia menetapkan kata kepada kita wajib sembahyang, wajib puasa. Tak ambil manfaat. Bukannya dengan makna bila kita ni pakat sembahyang, pakat mengaji, pakat buat amal, maka Allah Ta'ala semakin bertambah kuasa. Tidak. Seperti mana mafhum pada satu hadis, kalaulah berbuat ibadat sekalian makhluk dengan ibadat seorang yang paling taat pada Allah, nescaya tak bertambah kuasa Allah. Dan kalau buat maksiat sekalian makhluk dengan maksiat manusia yang paling durhaka pada Allah, tak berkurang pun kuasa pada Allah. Kenapa? Kerana kuasa Allah tu dipanggil kuasa yang mutlak. Tidak ada kait, tidak ada gantung dengan orang buat ibadat atau orang buat maksiat. Ada. Kuasa Tuhan itu kuasa yang mutlak, tak berkurang, tak bertambah. Kalau macam kita lah, kita buat sesuatu perkara, kita letih. Betul tak? Kita letih. Kita nak hari-hari cuti, kita nak hari-hari kita rehat, kita santai, kita penat. Adapun Allah tak mengambil ke, dia panggil mengantuk penat dak. Tu Subhana man la yanamu wa la yashu.
Tak. Maha suci Tuhan daripada tidur, daripada mengatuk. Sesat di situ. Dan mustahil lawannya padanya pada Allah. Mustahil lawannya lawan mana? Tanazzuhu anil aghraq tu. Mustahil lawannya tanazzuhu anil aghraq padanya pada Allah. Mana lawan dia? Dengan makna Tuhan tak mengambil manfaat daripada perbuatan dan hukum. Itu lawan dia. Lawannya Allah Ta'ala tu ambil manfaat. Bila kata ambil manfaat, tidak tanazzuh dah lah, tidak suci dah lah Tuhan daripada mengambil tujuan. Itu lawan dia. Yang keempat, telah diketahui pula bahawasanya wajib bagi si baharu. Kita semua ni lah. Telah diketahui pula bahawasanya wajib bagi si baharu, bahawa ia yang baharu ni tiada memberi bekas dengan tabiatnya baharu. Kita semua ni tak memberi kesan dengan tabiat. Apa tabiat? Tabiat ni dengan ada syarat tiada manik. Ada syarat dengan tiada benda yang menegah manik. Seperti api itu membakar, bukan Allah yang membakar. Itu dia panggil memberi kesan dengan tabiat. Boleh ke tak boleh? Mustahil. Tetapi kalau kita kata api itu membakar ke rumah, rosak dah akidah? Tak rosak lah. Tak rosak tu kerana pandai kita ni orang yang bertauhid. Jadi cakapan kita tu cakapan dia panggil cakapan hukum adat. Sunnatullah. Mari kata api itu membakar. Saya kenyang dah sebab makan nasi tadi. Dia nasi beri kenyang. Secara cakapan tak salah. Tetapi secara i'tikad jadi salah. Jadi kalau kita ni orang benar bertauhid akan Allah Ta'ala, cakapan kita tu tak jadi rosak. Telah diketahui pula bahawasanya wajib bagi si baharu bahawa ia tiada memberi bekas dengan tabiatnya atau dengan kekuatannya. Kekuatan contoh api sana lah. Pisau memotong. Tu kalau dalam kitab Faridah dia akan sebutlah. Tekok ahli bid'ah. Dia kata Allah Ta'ala beri kepada pisau tu ketajaman. Dengan ketajaman yang Allah Ta'ala beri pada pisau itulah pisau memotong. Tu ahli bid'ah. Ni orang-orang beginilah kita kalau semaya belakang dia tu makruh. Semaya belakang ahli bid'ah. Dalam kitab tulis makruh solat di belakang orang ahli bid'ah. Bid'ah mana? Ni antaranya. Bukan bid'ah pada menuliskan kitab, pada membukukan Quran. Tu bukan kata bid'ah yang dicela. Membuat kefan ilmu-ilmu tertentu ada, ataupun mengamalkan dengan wirid-wirid zikir-zikir yang tertentu selain daripada hak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bid'ah. Tidak. Jauh sekali. Muka banyak sekali zikir-zikir hak daripada sahabat, tidak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata macam mana? Bahkan zikir saat ni tu Nabi akui. Maksud katanya selagi mana zikir itu tu di dalam kaedah syar'i boleh. Boleh. Ni baca Yasin malam Jumaat pun kata tak boleh. Menyembah surah Yasin.
Gitu rasanya. Status terbaru. Baca Yasin pada Jumaat ni tak boleh. Menyembah surah Yasin. Ish. Miskin, mengaji hadis sikit. Ya, mengaji hadis sikit. Banyak lagi hadis Nabi kata baca surah Kahfi malam Jumaat, baca Yasin tiap-tiap malam pun ada. Hari Jumaat pun ada. Cuma kuat tak kuat je lah riwayat tu. Nabi SAW tak ada kata sembah surah. Dia kata sembah surah pula. Mengaji malah duk main Facebook lu Pak Jai. Mengaji banyak sikit. Tak. Yang mengaji sikit kecek banyak. Sebab tu ulama kata orang dulu mengaji 40 tahun untuk nak kecek Pak Jai 3 jai. 40 tahun mengaji. Orang lain mengaji 3 jai nak kecek agama 40 tahun. Ngaji 3 jai. Intensif, ngaji intensif 3 jai 4 jai nak kecek agama untuk 40 tahun. Ilmu mari mana tu? Ingat ilmu kasyaf, ilmu laduni ke? Jadi mengaji banyak lah, baru kita faham agama banyak. Baik, selesai situ. Banyak sangat benda-benda pelik tu. Jadi kita kena betul lah. Takut masyarakat terdorong, terikut-ikut dengan dakwah-dakwah yang tak betul saat ni. Yang keempat, telah diketahui pula bahawasanya wajib bagi si baharu bahawa ia tiada memberi bekah. Dan mustahil padanya, pada baharu, bahawa ia baharu memberi bekah. Yang kelima, telah diketahui pula bahawasanya sya'an wajib hudusul alam sekaliannya, baharu alam sekaliannya. Tak ada satu pun hak sedia lain pada Allah. Lepas tu nak tanya masa tak ada sesuatu tu hidup di mana? Di mana tu dengan menunjuk kata tempat. Kau di mana tak menunjuk kata tempat? Tempat lah. Kalau masa mana, bila tu menunjukkan masa. Bila, di mana. Ni sebab itulah disebutkan nak bui bertauhid ni jangan tanya bila, jangan tanya masa mana, jangan tanya kaif, bagaimana. Tuhan tu ada lagu mana, aina, taklid, aina, kaif, mata. Tu 2-3 perkataan ni kena bui selamat. Barulah selamat etikad kita. Jadi adanya Allah tak ada apa-apa pun lagi. Ruangnya kosong pun tak ada. Alih ra'i, alih nyata tak ada semua-semua. Tak ada kata tu ada alih ra'i lah. Alih ra'i. Alih tu pun tak ada. Lepas tu duduk mana pelik tu. Ada dengan tak tepat. Kau duduk di angkasa. Nampak Syekh Muzaffagi kau. Dok. Itu macam mana saya tak boleh nak fikir. Tak boleh nak fikir tu kalau kita hukum pada makhluk. Saya pergi tengok ada kangaroo. Kangaroo duduk di mana? Atas tidak, bawah tidak, hadapan tidak, belakang tidak. Tu baru mustahil. Saya pergi ke Australia tengok kangaroo. Saya pergi ke New Zealand, saya tengok lembu banyak. Tapi tak ada depan, tak ada belakang, tak ada atas, tak ada bawah. Macam mana? Boleh ke? Tak boleh. Sebab tu ni Isra' Mi'raj ni kata Nabi lihat ke Allah atas pada Sidratul Muntaha tu, atas lagi tu. Nabi lihat ke Allah di sana, bukan Allah berada di sana. Ibahai kata duduk atas. Dia kata kita dah datangi ke atas ke? Kalau kita sujud ke bawah. Kata tu hidup bawah, sujud ke bawah, kau sujud atas. Nak tak je tengok lagi orang semai sujud atas tu. Lagu mana semai sujud ke atas tu? Berdoa ke atas ni bukan kata tu hidup atas. Sujud ke bawah bukan kata tu hidup bawah. Hadap pada Kaabah bukan kata tu hidup Kaabah. Lepas tu apa? Daripada sunnahnya begitu. Kelakuan Nabi ajar semaya hadap kiblat.
berdoa agak tangan, sujud ke bawah. Sunnah hak Nabi mai dak ajarnya begitu. Bukan mereka kata Tuhan tu tepat begitu gini, tidak. Tu biar kita faham molek. Jadi Allah ni baru ada, arah pun baru. Arah ni makhluk besar sekali arah. Tapi walaupun besar, arah pun baru. Bukan koding. Siapa dia iktikad arah ni koding, rasa akidah. Apa rasa akidah? Kerana dia jadi ta'addudil qudama, beriktikad berbila-bila benda yang sedia. Mustahil. Maka mustahil qadimnya alam. Yang keenam, telah diketahui pula bahawasanya 50 akidah yang tersebut itu lazim termasuk pada istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwah waftiqaru kullu ma adahu ilaihi ta'ala. Ada kita ngaji dah kemarin ni. Hok mana masuk kata istighna, terkaya Allah, tak berhajat Allah. Mana hok i'tiqad daripada 50 akidah tu, daripada wujud kidai baqa, hok masuk pada iftiqaru kullu ma adahu ilaihi. Habis itu berapa hok masuk pada istighna? Berapa dah? 28. Masuk pada iftiqar 22. Tanda tak tu? Tanda dengan rokok nombor gitu baru nampak. Ya dah kan kemarin tanda rokok nombor. Hok eja tu dah eja dah 22 11. Tambah dengan mustahil dia dah sebut dah. Ni hok kita tulis rokok tu biar cepat sikit nampak. Kalau tanya istighna berapa masuk istighna 28. Nak fikir tu lah. Tak si nak tawaduk tiba-tiba tepat kata tak suruh tawaduk ni jadi tawaduk lah. Tepat kata suruh tawaduk tu kena tawaduk. Kata mana tepat tak ada suruh tawaduk, maksudnya tawaduk tu tawaduk ni kena sama-sama. Tu sendiri dah kita kata tawaduk ni masuk katanya malah nak ada jawab berapa senyap. Kira kata kita ni orang-orang kena diri. Masa ni kena jawab lah. Ni tanya jawab lalim biar nampak kita ni cepat boleh. Boleh sih. Ni tanya muka surat, dak muka surat berapa tak tahu. Qala al-mu'allif yang ketujuh, telah diketahui pula bahawasanya yang harus bagi Allah Ta'ala iaitulah satu jua mana, iaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu sunniyah. Hak harus di Allah Ta'ala. Apa ya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu? Mengaji dah kan? Gapo kuat sikit lah. Sekala-sekala dengar suara kuat ni, orang sengaja tak dengar suara jadi perempuan gitu perbuatan makhluk. Gapo perbuatan makhluk ni? Fi'lu tu perbuat, kulli mungkin itu sekalian mungkin, au tarkuhu atau tinggal buat. Harus bagi Allah kena ingatlah siapa kau mati, siapa roki atik. Roki atik kau nanya. Roki atik tak nanya dari kubur dah. Tak, kau roki atik nanya dari kubur. Tak. Bukan roki atik, muka naki. Siapa muka naki nanya dari kubur pun biar jawab ni lah. Bukan roki atik dah. Muka naki, takut tukar ayat awal tu. Malu juga kita kalau tukar. Tak jadi tutup guru besar bah ni. Tukar di roket atik menanya lebih kubur lah. Tak muka menaki tulis amalan. Bisa. Tak malu kok ke? Jangan jadi tok guru gitu malu kok ke? Masa dia lah tersalah nak buat mengana dak. Siapa-siapa pun sepuluh je.
Kalau mari muka nakal dok menanya lebih kubur pun dia jawab hak ni lah. Apa sifat haru bagi Allah? Buat atau tinggal buat ke makhluk. Nih. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Biar ingatlah tu siapa kau mati. Ni mengajilah 10 butir kitab tauhid pun hak ni lah dia kata benda haruhnya. Haruh dia tu hesa je deh. Tu dalam kitab apa? Zahratul Murid kau. Haruh di Allah ni dia kata satu, tidak jadi duk berbilai-bilai, tak ada. So je haruh di Allah ni. Sikit lagi. Dan jika telah difahami baik-baik akan sekalian 7 perkara ini. Mana ni? Daripada 1, 2, 3 hingga 7 ni, maka dengannya diketahuilah akan kesalahan orang yang berkata ketika ia orang membahagikan sifat istighna dan iftikar dengan katanya orang, dia kata apa? Dan masuk pula harus 5 perkara. Ni dalam ni pun kata tanda molek ni. Salah orang yang kata harus di Allah tu 5 perkara. Salah. Harus ni ada 1 saja. Dalam Zahratul Murid pun kata 1 saja. Maka kesalahan itu adalah kesalahan yang amat besar. Mari duk kira harus ni ada 5. Kok mana? Harus ni 1 saja. Buat atau tinggal buat pada makhluk. Sebabnya harus pada Allah itu 1 jua, iaitu mana? Ni ulai pula ni. Tak ingat lagi ya selusa. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Apa dia? Buat sekalian mungkin atau tinggal buat ke sekalian mungkin. Yang lainnya tiada harus. Hak lain itu bukan sifat harus. Harusnya sah tu je. Dan tiada sah dikatakan harus baginya Allah, tak boleh. Atau dikatakan harus diiktikadnya, tak boleh. Atau harus bagi yang mu'taqid, tak boleh. Atau harus masuknya, tak boleh. Dia nak kata harus masuknya pada istighna'ihi ta'ala, tak boleh, tak boleh. 5 perkara tak boleh. Yesa saja. Tu. Jadi Habib Osman bin Abdullah kita ni tekan sangat hak ni. Dari kitab lain tak ada tekan sangat. Dia sebut ya harus 1. Tapi hak ni dia tekan betul-betul kata tak boleh. Jadi ada banyak peringatan. Dan lagi tiada harus pula dikatakan kudrat dan iradah itu sifat iftikar. Tak boleh. Iftikar apa sifat iftikar? Berhajat makhluk. Apa ni? Bukan berhajat makhluk. Sifat iftikar maksudnya sifat berhajat. Kudrat iradat tu dia bahagi dah kemarin. Kudrat iradat tu dia masuk bawah apa? Bawah iftikaru kullu ma adahu ilai. Cuma dia nak peringat di sini, tak boleh kita kata kudrat iradat masuk bawah iftikar. Iftikar ni maksudnya apa? Berhajat. Sedekah hak kita ngaji tak ada sifat Tuhan berhajat. Hak berhajatnya apa? Makhluk pada Allah. Jadi tak boleh kita kata kudrat iradat masuk pada iftikar. Melainkan yang sah dikatakan bahawa kudrat dan iradat itu sifat Tuhan yang melazimkan iftikar yang lainnya, lain pada Tuhan kepadanya kepada Tuhan. Itu tak apa. Cuma kalau orang ngajar, kita dengar orang ngajar dia kata 20 masuk pada istighna sikit-sikit, masuk pada iftikar sikit-sikit. Hak tu dia panggil kalah hazah mudhaf. Cakapan nak mudah dia kata sifat iftikar. Tuhan ni ada 2 sifat, istighna dan iftikar. Tu dia nak kecek mudah. Mana boleh Tuhan tu berhajat? Bersifat dengan berhajat tak boleh. Pada kata iftikar tu Tuhan iftikar. Tu cara nak kecek mudah ya. Demikian pula dikatakan pada lain-lain sifat. Tak boleh jugalah nak kata apa sat ni? Iradat ilmu hayat tu sifat iftikar tak boleh. Tu kita sebut ayat sok mudah.
Kalau ada ahli ulama ko ataupun dalam kitab kata sifat iftikar, hak tu cara dia kecek tu lagu mudah-mudah sahaja. Habis itu dululah, wallahu alam. Jadi seperti mana kita maklum kemari, esok dengan lusa Selasa Rabu kita baca bidayah lah ni. Sebab air kami tak sempat nak baca. Mungkin kami tu sebab baca penawar saja. Jadi Ahad Isnin sifat 20. Kemudian apa? Selasa Rabu kita baca bidayah. Itu dua. Adalah 2-3 minggu lagi. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu. Allahumma anfa'na ma 'allamtana rabbana zidna ilma. Faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.